Hari ni aku nak pasang frame slider dekat motor aku. Sekarang aku tengah pakai crash bar. Personally aku rasa crash bar ni lebih function dan practical. Tapi atas sebabnya aku tak pasti aku nak pasang frame slider pula kali ni. First aku kena buka dua bolt dan nut kat sini. Sekarang aku nak pasang frame slider pula. Ada dua set bolt dan nut juga. Oleh sebab frame slider ni nampak plain sangat, aku buat keputusan untuk tambah dua line merah dekat sini.